Sekarang dah 7 juta. Nak meriah juga dekat Shopee 2012. Tepuk! Tepuk Malaysia! Okay, Datuk, antara produk makanan sedap dan viral, mana satu yang Datuk paling sayang? Waktu saya muda, saya pilih viral. Tak mau nak yang sekarang. Kita move Nak on. sekarang makanan sedap. Bukan viral Bukan, sebab Bella kan. Kalaulah orang kata ialah umur Bella pun sekarang ni dah tua lah. Taklah tua, muda lagi. Masih bergetah orang kata ya Bella ya. 5 tahun akan datang. Siapakah Bella Attila? Adakah ibu mengandung baby ataupun dapat nak menjadi seorang artis Bella? Siapakah Bella Attila 2 tahun? Mungkin Bella nak menjadi seorang yang hebat macam Datuk Ali Shukri. Aduh, janganlah macam tu Bella. Tapi bagus tak papa yang meramalkan Bella? Nak meramal? Nak meramalkan. Aku nak jadi dukun lah. Dukun. Apakah benda aku dengan Bella Attila? Tak boleh ke? Apa dia? Boleh. Mungkin Bella akan menjadi seorang ahli. Isteri kepada ahli politik berjaya. Ya? Betul tak Bella? Amin. Aminkanlah Bella. No. Jangan. Aduh. Apa 3 barang yang paling mahal pernah korang beli dekat Shopee? Saya dulu. Saya pernah beli meja alat solid. Berapa harga tu Bella? Ah. Cakaplah 300,000 kau upkan sikit harga. Kau artis, kau juta. Kau jangan cakap 3,000 lebih. Jangan bagi tu tinggi lagi. Kau up lagi Bella. 300,000. Tapi itu memang harga dia. 3,000 lebih? 3,000 lebih ya. Itu paling mahal. Apa Apa lagi? Tapi itu yang antara yang saya ingat. So, RM3,000. Okey. Kalau Papa pula jujur je lah. Papa ni nampak macam ni. Tapi sebenarnya hampir kebanyakan barang-barang yang Papa beli adalah wife Papa yang belikan. Kebanyakannya. Jadi kalau Papa nak beli, sebab orang perempuan ni dia suka kumpul voucher. Dia kata jangan beli akaun lain. Satu akaun je. Sebab dia nak kumpul hadiah-hadiah. Jadi kalau nak duduk sebelah aku nak order apa? Cepat cakap. Jadi dia akan belikan untuk Papa. Apa perasaan korang bila Shopee dah 10 tahun? Saya rasa bangga dengan Shopee sebab bukan senang kita nak kekal kekal relevant and then masih diperkatakan sehingga hari ini one of the best, and I'm very proud of Shopee. Tepuk untuk Shopee nombor 1. Okey, kalau untuk Papa pula sebenarnya Papa nak ucapkan ribuan tahniah kepada Shopee Malaysia khususnya, dan yang paling penting banyak sangat membantu melahirkan usahawan-usahawan yang nothing dan berjaya dan Bella bayangkan ada yang ibu tunggal, suri rumah, pelajar yang buat affiliate dan berjaya sampai ke hari ini. Jadi Shopee ni banyak bagi peluang pekerjaan, bagi ibu tunggal berjaya, bagi rezeki dekat kaya. Saya Kak Bella. Betul tak Besti? Tanpa Shopee siapalah kita Bella? Betul. Tepuk untuk Shopee.